Mimi ni anak orang OKU. Mama Mimi seorang OKU. Walaupun dia seorang OKU, Mimi tak memandang Mama Mimi ni macam orang OKU. Tapi itu pandangan Mimi kerana Mimi anak dia. Tapi Mimi sedari masyarakat kita atau kita lah kan yang yalah bila kita lain berlainan dunia, kita tak mengenali atau kita kadang-kadang tidak rasa mereka wujud pun. Kadang-kadang kita selalu macam orang yang sempurna tu bagi Mimi yang yalah serba lengkap kaki, tubuh badan semua lengkap, tak ada kurang pendengaran atau boleh melihat deria semua ada. Kita selalu macam uh, tak bersyukur seolah-olah kita tak pernah berjumpa dengan orang-orang OKU yang ada lagi kurang daripada kita. Mimi bila Mimi fikirkan pasal bahasa isyarat tu, bagaimana ilham tu datang kat Mimi, Mimi rasa memang dia datang tu secara macam satu badan meremang lah. Macam satu badan meremang. Sebab bagi Mimi, kalau Mimi buat ni, bagi Mimi sangat adalah seni tu bila Mimi dapat interpret lirik Mimi yang Mimi tulis dengan bahasa isyarat. Itu je sebenarnya Mimi nak mendekatkan diri Mimi dengan orang OKU yang kurang pendengaran. Kerana dalam kelompok, dalam semua orang yang boleh menikmati karya Mimi, kelompok ini tidak boleh. Kerana mereka tak boleh dengar. Jadi sebab tu Mimi come up dengan bahasa isyarat tu. Tapi sekarang bila Mimi melihat sambutan yang luar biasa daripada orang-orang kita, yang buat Mimi rasa ada orang yang melihat itu pun seperti Mimi. Macam mereka pun merasakan yang sama, nak belajar bahasa isyarat. Dan kita belajar lagi dalam setiap lagu yang akan Mimi keluarkan, setiap hasil karya Mimi, supaya kita boleh belajar dan moga satu hari nanti tak ada lagi dah benteng yang memisahkan kita dengan orang OKU pendengaran, kerana kita dah makin lama makin fasih dengan satu lagi bahasa, iaitu bahasa isyarat. Terus terang cakap tak terror, banyak orang cakap Mimi tunjuk terror, itu bukan niat Mimi. Mimi hanya seronok belajar. Mimi akan jadi seorang pelajar selamanya kat dunia ni. Mimi suka belajar. Mimi suka mempunyai mentaliti seorang student sepanjang Mimi hidup ni. So Mimi akan continue belajar dan Mimi suka share apa yang Mimi belajar itu saja. Tapi Mimi tak sefasih orang yang OKU atau orang yang memang dah fasih bahasa isyarat, kerana Mimi pun tak ada kawan yang pekak dan bisu ataupun bersama dengan kelompok mereka yang dalam bahasa isyarat. Tapi Mimi mempunyai cikgu yang sangat penyabar, sangat friendly dan seorang yang pekak bisu juga, tapi dia sangat berkarakter. Suka cikgu ni telah buat Mimi jatuh cinta dengan bahasa isyarat. Bukan hanya bahasa isyarat Malaysia, tapi bahasa isyarat universal. Bahasa isyarat Malaysia, kod tangan, English Sign Language. Dia buat Mimi he opened my mind dengan semua kod tangan ni yang Mimi rasa memang sangat-sangat berseni lah. Mimi jumpa cikgu Mimi adalah cikgu OKU Cemerlang tahun lepas. Cikgu Amril namanya, seorang OKU, cikgu Cemerlang bahasa isyarat di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Ceras. Cikgu ni dia best, dia aktif, dia atletik, dia suka bersukan dan dia sangat kelakar. Dia kelakar orangnya. Cikgu yang baik, cikgu bahasa isyarat yang baik. Ini belajar dengan dia.